كنتم توعدون صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah yang saya sayang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabari waras, alhamdulillah. Pertama dan semuanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita ruang dan peluang untuk berada dalam masjidnya, solat subuh berjemaah, dengar kuliah pula. Lepas ni boleh makan lagi ni, tak puasa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ruang dan peluang itu sebagai satu nikmat kurniaan kepada kita untuk kita terus dapat ibadah kepadanya dan istiqamah atas ibadah yang kita lakukan, istiqamah atas kebaikan dan istiqamah jauh daripada keburukan. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bacakan satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Hadis ini daripada Talhah bin Ubaidillah bertaraf sahih, direkodkan dalam Sunan Ibnu Majah nombor 3925, juga direkodkan dalam Musnad Imam Ahmad nombor 1403, juga direkodkan dalam Sunan Ibnu Hibban nombor 2982. Satu hadis yang diceritakan, dibawakan oleh Talhah bin Ubaidillah, sahih. Dengan tajuk apa Ustaz? Tajuk dia tercegat di pintu syurga. Tercegat di pintu syurga. Mari kita lihat apa yang nak disampaikan Talhah ni. An Talhah bin Ubaidillah, daripada Talhah bin Ubaidillah. Sebelum kita masuk hadis yang kita nak bacakan ni, siapa Talhah bin Ubaidillah ni? Nama penuh dia, nama IC dia Abu Muhammad Talhah bin Ubaidillah Al-Qurashi At-Taimi Al-Makki. Bila ada al tu menunjukkan apa? Bangsa dia ataupun dia punya kampung dia. Al-Qurashi kat sini maksud dia apa? Dia ini bangsa Quraisy. At-Taimi Al-Makki maksud dia apa? Dia asal daripada Mekah. Jadi Talhah ni asal dia daripada Mekah, berketurunan Quraisy dan antara yang awal masuk Islam. Jadi ini dia ada kaitan dengan Sayyidina Abu Bakar tu. Kenapa? Sebab At-Taimi tadi tu, maknanya dia punya nenek moyang tu bersambung dengan At-Taimi. Ini merupakan juga nenek moyang kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Talhah bin Ubaidillah ada kaitannya dengan Abu Bakar. Kenapa Ustaz ceritakan ni? Sebab bila Talhah bin Ubaidillah ini, dia seorang businessman. Dia berniaga dekat Busra. Busra tu dekat mana? Dekat Syam, dekat selatan Syria tu, the ancient city in Syria. Tempat berniaga. Duduk berniaga satu hari ni, datang seorang pendeta, seorang rahib ni datang. Wahai peniaga, orang tengah berniaga kat sini ni, siapa tahu seseorang yang akan datang daripada tanah haram Mekah, nama dia Ahmad, nama bapa dia Abdullah, nama atuk dia Abdul Muttalib. Dia akan berhijrah nanti ke satu tempat yang subur. Siapa tahu tentang lelaki ini? Siapa yang datang daripada tanah haram Mekah? Siapa asal daripada Mekah sini ni? Pendeta rahib tu, dia cari orang Mekah yang berniaga dekat Busra. Siapa ada dekat situ? Talhah. Talhah pun dengar pendeta tu, dia kata, aku orang Mekah, tapi aku tak pernah dengar nama Ahmad ni. Siapa Ahmad ni? Terkejut Talhah ni. Dia macam kita lah tuan-tuan, terdengar tiba-tiba ada seorang daripada bangsa kita ni nak jadi rasul. Tahun 90-an dulu ada rasul Melayu contohnya. Terkejut kita, ada
Ada juga Rasul Melayu. Sama juga macam Talha ni. Ada daripada bangsa aku Quraisy sendiri, ada yang akan jadi Rasul. Dan yang tanya tu bukan orang Islam pun, pendeta, rahib, Kristian. Tanya, ada tak seseorang ni nama dia Ahmad? Kenal tak nama dia Ahmad? Nama bapa dia Abdullah, nama tok dia Abdul Muttalib. Dia ni asal daripada Mekah, dia akan berhijrah ke Madinah. Dia orang Quraisy. Siapa sini yang tahu, kenal lelaki ni? Maka Talha kata, aku kenal lelaki ni, aku tahu. Aku tahu. Dia ni Quraisy. Tapi aku tak pasti, tak cam. Maka dia kembali kepada Abu Bakar tadi tu. Sebab Abu Bakar juga seorang Quraisy. Dia tanya balik Abu Bakar, siapa Muhammad ni? Ada dulu pendeta aku berniaga kat Syam tu, kat Busra tu. Dia tanya aku tentang Ahmad, bapa dia Abdullah, Abdul Muttalib. Ada tak dari bangsa Quraisy ni nama dia gitu? Ada. Abu Bakar pun kenalkan inilah Muhammad yang akan diutuskan Quraisy. Maka masuk Islam Talha bin Ubaidillah. Siapa Talha bin Ubaidillah juga? Dia juga merupakan seorang sahabat yang dijamin syurga. Daripada Sa'id bin Zaid. Dia dengar Nabi SAW kata apa? Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar ni tempat dia syurga. Wa Umar fil jannah. Umar ni tempat dia di syurga. Wa Ali fil jannah. Dan Ali ni tempat di syurga. Wa Uthman fil jannah. Wa Talha fil jannah. Nabi jamin Talha ini dalam syurga. Jadinya ringkasan kepada biodata perawi ini yang menyampaikan hadis ini, Talha bin Ubaidillah merupakan seorang yang bangsa Quraisy, seorang yang dijamin syurga dia. Apa yang Talha nak sampaikan dalam hadis ini? An Talha bin Ubaidillah, daripada Talha bin Ubaidillah, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Talha cerita, dua orang lelaki daripada Bani Bali, Balamia. Dua orang lelaki daripada Bani Bali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'a. Mereka ini melafazkan syahadah masuk Islam di hadapan Nabi bersama-sama. Siapa lelaki ini? Tidak disebutkan secara khusus, secara spesifik siapa dua lelaki ini. Tapi dia daripada Bani Bali. Bani Bali ni apa? Satu cabang daripada Bani Udhrah. Bani Udhrah ialah sebuah kabilah yang tinggal dekat Wadi Al-Qura, utara Madinah sana tu, yang terjadinya perang Tabuk tu. Dia datang daripada sini ni. Mereka menganut agama Yahudi. Dulunya sebelum masuk Islam, dua lelaki ini berasal daripada agama Yahudi. Datang kepada Nabi, masuk Islam, lafaz syahadah bersama-sama. Ini sama macam kabilah-kabilah Yahudi yang dekat Madinah itulah tuan-tuan. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Kalau tuan-tuan ingat lagi belajar sirah kan. Sambung Talha. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Talha sambung cerita, dua lelaki ini yang masuk Islam di hadapan Nabi secara bersama-sama ini, fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah seorang daripada dua lelaki tersebut, lelaki pertama, salah seorang daripada dua lelaki tersebut, lelaki yang pertama tadi itu lebih bersungguh-sungguh daripada lelaki yang kedua. Bersungguh-sungguh apa? Fil ibadah wa a'malil bir. Lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah, lebih bersungguh-sungguh dalam amal kebajikan. Lagi banyak solat dia, lagi banyak puasa dia, lagi banyak zakat dia, lagi banyak haji dia, lagi banyak sedekah dia, lagi banyak baca Quran dia, lagi banyak main masjid dia, lagi banyak zikir dia daripada lelaki yang kedua ni. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Lelaki yang lebih bersungguh-sungguh ni, yang lebih banyak amal kebajikan, amal kebaikan dia ni,
yang lebih banyak solat dia ni, yang lebih banyak puasa dia ni, yang lebih banyak zakat dia ni, haji dia ni, bukan setakat itu saja amal kebaikan dia, amal kebajikan dia. Faghazal mujtahid minhuma fastushhida. Laki yang bersungguh-sungguh ini, dia pergi jihad lalu mati syahid, kata Talha. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanatan thumma tuwaffi. Manakala rakan dia ni, yang kedua ni, yang sama-sama masuk Islam ni, tak adalah sesoleh dia, taklah sebaik dia, tak adalah sebanyak ibadah yang dia lakukan, tak juga mati syahid. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanatan thumma tuwaffi. Manakala rakannya masih hidup selama setahun selepas dia, kemudian dia pun meninggal dunia. Dia Talha ceritakan, ada dua orang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dua-dua ni masuk Islam sama-sama. Seorang tu soleh, seorang tu kurang soleh dia. Seorang tu baik, seorang tu kurang baik dia. Seorang tu banyak Quran dia, banyak solat dia, banyak zakat dia, banyak haji dia. Bukan setakat tu dia mati syahid. Orang yang kedua tu, kawan dia yang kedua tu, taklah seperti hebat orang kawan pertama tu. Thumma makasal akhar ba'dahu sanatan thumma tuwaffi. Kata Talha, yang baik itu dia syahid, kemudian yang kedua ni, yang kurang baik, kurang saleh ni, dia tinggal setahun, lepas tu baru dia meninggal dunia. Qala Talha, kata Talha, dia sambung lagi, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah. Talha bin Ubaidillah kata, pada suatu malam aku mimpi. Fara'aitu fil manam, aku mimpi, aku tidur, aku mimpi. Baina ana 'inda babil jannah. Aku mimpi aku ini berdiri di pintu syurga. Babil jannah, 'inda babil jannah ay bi jiwari babiha min al-kharij. Duduk tu, dia letak kaki dia tu dekat pintu syurga, depan dia tu syurga, tak masuk lagi, dia dekat luar syurga tu. Dia letak kaki dia dekat pintu syurga tu, syurga dia dekat depan, ada pintu. Aku lihat, aku mimpi dalam mimpi aku tu, aku berdiri di pintu syurga. Aku nampak syurga di depan, aku ada di pintu syurga ni, tak dapat nak masuk lagi. Idzan ana bima ay birrajulaini waqifaini 'inda babil jannah. Duk aku berdiri dekat pintu syurga tu, kata Talha. Idzan ana bihima. Ada juga dua lelaki tadi yang aku jumpa tu dekat dunia dulu. Aku jumpa juga dua lelaki tu tercegat juga kat pintu syurga. Ada berapa orang tercegat pintu syurga? Ada 3. Talha, lelaki yang bersungguh-sungguh, yang baik sangat tu, dan sahabat dia yang kurang daripada dia. 3 orang kat pintu syurga. Talha tengok depa tengok Talha. Depa tengok Talha, Talha tengok depa. Idzan ana bihima. Dua-dua tu ada dekat situ tu. Fa kharaja kharijun minal jannah. Kemudian datang malaikat daripada dalam syurga, pergi dekat pintu tu, jumpa Talha, jumpa lelaki ini, jumpa lelaki pertama, jumpa lelaki kedua. Fa'adhina lilladhi tuwaffiyal akhar minhuma samaha bidukhuli alladhi mata akhiran qabla alladhi mata shahidan. Duk tengah tercegat dekat pintu syurga tu, malaikat datang kepada tiga lelaki ini. Fa'adhina lilladhi tuwaffiyal akhar minhuma. Malaikat jemput lelaki kedua yang meninggal dunia yang terakhir tu, meninggal dunia yang kedua tu, yang bukan mati syahid tu, yang taklah sesoleh lelaki pertama tu, yang taklah banyak solat dia, tak banyak zakat dia berbanding lelaki pertama tu. Fa'adhina lilladhi
tuwaffil akhar minhuma. Lelaki kedua ni malaikat tarik tangan dia, mai masuk syurga. Dah bawa masuk syurga, bagi rumah, bagi keperluan-keperluan dia dalam syurga. Duk tercegat dua lagi orang tu dekat pintu syurga tu, Talhah dengan lelaki yang pertama yang syahid tu. Thumma kharaja fa adina lilladhi istushhida. Kemudian datang lagi malaikat. Datang lagi malaikat kepada lelaki yang pertama tu. Dia bawa lelaki pertama tu masuk ke syurga. Berikan rumah, makan, pakaian, segala keperluan di dalam syurga. Keluar balik jumpa Talha. Malaikat tu kata apa? Thumma raja'a ilai faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Dah berapa kali dah malaikat keluar masuk syurga? 3 kali. Yang pertama tadi tu dia bawa lelaki yang kedua tu, yang kurang amal dia ni, yang tak mati syahid, dia dulu masuk syurga. Dah berikan keperluan-keperluan dia dalam syurga, malaikat keluar balik, pegang pula lelaki yang pertama ni, dia masukkan balik lelaki pertama ni dalam syurga. Kemudian keluar balik jumpa Talha. Talha pun mengharapkan dapatlah ditarik masuk ni. La. Malaikat kata irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Malaikat datang kepadaku, kata Talha, dia kata dekat aku, irji', baliklah engkau Talha ke balik dunia ni, baliklah engkau ke dunia ni, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, kerana engkau belum tiba sampai lagi ajal engkau, kau tak mati lagi, tak boleh masuk syurga lagi. Fa asbaha Talha. Malaikat suruh dia balik, Talha pun terbangun daripada tidur dia. Fa asbaha Talha min lailatihi allati ra'a biha tilka ar-ru'ya. Pada esok paginya dia terbangun selepas mana malam tu dia mimpi ada 2 orang lelaki yang dia pernah jumpa dulu dekat dunia. Seorang lelaki tu soleh gila. Berbanding dengan seorang lelaki tu yang kawan dia tu tak adalah sesoleh kawan yang pertama tu. Dia mimpi dalam syurga, dia letakkan kaki dia di pintu syurga, dia nampak 2 lelaki tu juga tercegat di pintu syurga. Dia nampak malaikat datang keluar daripada syurga tu, dia tarik tangan lelaki yang kedua tu yang tak soleh sangat tu, yang tak baik sangat tu, yang juga tak mati syahid tu, masuk ke syurga dulu. Dia tengok, Talha tengok je. Kemudian diberikan lelaki tersebut keperluan-keperluan dalam syurga. Keluar balik malaikat, tarik pula lelaki yang mati syahid tu, masuk dulu, masuk kemudian. Diberikan keperluan. Kemudian datang balik malaikat ke Talha. Talha ingat dia boleh masuk syurga ni. Tak, malaikat kata irji', kau baliklah ke dunia, kau ni belum mati lagi, belum sampai ajal lagi, tak mati tak masuk syurga. Fa asbaha Talha. Talha pun terbangun daripada tidur dia. Yuhaddithu bihin nas fa'ajibu lidzalik. Talha cerita apa? Talha kata apa? Dia pun cerita dekat sahabat-sahabat dia. Weh, semalam aku mimpi weh. Dulu aku kenal 2 orang lelaki ni pada Bani Bali. Dia masuk mimpi aku. Seorang ni aku tahulah, mai ke masjid, ke masjid, imam masjid. Seorang ni jemaah duduk belakang je, tak adalah baik sangat, soleh sangat. Berbanding lelaki ni, berbanding lelaki pertama tadi ni syahid, banyak pahala dia, tapi dia masuk lambat syurga. Kawan dia yang tak baik sangat ni, tak soleh sangat, dia masuk syurga dulu. Cerita, sahabat pun terkejut. Kenapa macam tu? Cerita, kenapa Daripada Talha kepada sahabat bercerita, geger sampai kepada Nabi SAW. Bercerita, ta'ajjabu li dukhulil akhar qabla al-awwal wa qad mata shahida. Kata Syekh, mereka rasa hairan, ta'ajub, kenapa, tertanya-tanya, kenapa orang yang meninggal kemudian masuk syurga terlebih dahulu tu, sedangkan yang pertama tu mati syahid tak masuk dulu. Kenapa kawan dia masuk dulu ke syurga? Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddathuhu al-hadith. Maka cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu mereka cerita ni, dia cerita dekat Nabi. Nabi, semalam Tolhah ni mimpi. Dia tahu ada 2 orang daripada lelaki daripada Bani Bali ni datang pada engkau. Ingat tak Nabi? Dulu ada 2 orang lelaki Bani Bali ni datang kat engkau, dia masuk Islam. Dua-dua tu masuk Islam sama-sama. Seorang ni soleh. Seorang ni kaum baik dia ni tak adalah soleh mana. Tapi yang tak soleh mana ni masuk syurga dulu. Maka baginda Nabi SAW tanya, min ayyi dhalika tu'jabun? Min ayyi dhalika ta'jabun? Apa yang buat korang ni hairan sangat ni? Nabi tanya macam tu. Apa yang korang hairan sangat ni? Faqalu ya Rasulullah, hadha kana shaddur rajulain ijtihadan thumma istujhida. Ya Rasulullah, dia cerita balik apa yang telah cerita. Ya Rasulullah, sahabat cakap, lelaki pertama ni lebih kuat ibadah dia, lebih banyak amalan dia, mati syahid pula tu. Wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablah. Tetapi lelaki kedua ni masuk syurga lebih dahulu. Kenapa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Rasulullah jawab, bukan ke lelaki yang kedua ni qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Bukan ke lelaki yang kedua ni dia ni hidup setahun lebih lama daripada lelaki yang pertama tadi tu? Tercengang sahabat, terdiam sahabat. Nabi tanya apa? Dia ni masih hidup, meneruskan kehidupan dia setahun selepas sahabat dia. Dia telah diberikan umur panjang dan hidup setahun lebih lama daripada sahabat dia. Betul tak? Maka sahabat kata, qalu bala. Benar, betul wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan fa sama wa salla kadha wa kadha min sajdatin fi sanah. Tuan-tuan ambil point. Baginda kata apa? Bukankah dia ni sempat menemui Ramadan, lalu dia puasa, melakukan banyak solat dalam puasa itu, dalam Ramadan itu, dan dia jumpa Lailatul Qadar. Nabi cakap, orang yang tak mati syahid ni, dia ada setahun untuk dia hidup, dan dia dapat Ramadan dalam hidup dia. Tahun akhir tu dia dapat Ramadan. Hasala lahu ajrus siyam wal qiyam wa fihi lailatul qadr wa salla kadha wa kadha min sajdatin fis sana. Dia peroleh pahala puasa tu. Dia dapat pahala solat malam tu. Dia dapat pahala Lailatul Qadar tu. Salla 1800 salatan min dhalika al-'am was salat al-mafruḍah wa ma shamilaha min tatawwu' wa nafil. Dan dia dalam setahun tu dia dapat banyak solat fardu, dia buat banyak solat sunat. Nabi kata betul tak? Sebab dapat setahun tu dia dapat Ramadan, dia dapat Lailatul Qadar, dapat banyak solat, dapat banyak zikir, dapat banyak zakat, dapat banyak haji. Rasulullah tanya betul tak? Sebab setahun tu. Maka sahabat kata qalu bala. Benar wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Rasulullah kata apa? Jarak antara kedua-dua lelaki tersebut lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Mereka ini berbeza macam langit dan bumi. Seorang tu soleh, banyak amalan dia, syahid lagi,
Seorang ni tak adalah soleh mana, tak baik mana, tak banyak zakat, tak banyak ibadah dia, tapi dia dapat Ramadan dalam hidup dia. Pada tahun akhir dia tu, dia dapat Ramadan dalam hidup dia, dapat Lailatul Qadar dalam hidup dia. Nabi kata apa? Ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Mereka ini berbeza macam langit dan bumi. Jarak antara keduanya, kata Nabi, jauh, lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Berbeza amalan dia. Dalam riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad, Nabi kata, "Wa ma antara min zalik ya Talha?" Apa yang buat kau hairan sangat, Talha? "Laisa ahadun afdal 'inda Allah min mu'minin yu'ammar fil Islam." Tidak ada, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberikan umur panjang dalam hidup dia, di mana hidup dia itu dipenuh dengan tasbih, takbir dan tahlil dalam hidup dia. Li'annahu la yazalu hatta bil hasan min al-a'mal wa tudakhkharu la. Maksud dia, kelebihan diberikan umur panjang ni dengan bertambahnya amal soleh dilakukan dengan baik dan sempurna, jumpa Ramadan, bersungguh-sungguh dalam Ramadan, sentiasa melakukan kebaikan, istiqamah atas jalan tu, dia diberikan pahala, kurniaan, darjat, kebesaran yang tinggi berbanding dengan orang yang dah mati syahid tadi tu. وهذا موافق لما أخرجه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Ini selari apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Pengajaran hadis yang pertama ialah, hadis ini menerangkan tentang kelebihan orang yang dapat Ramadan dalam hidupnya. Jadi orang yang melalui Ramadan dengan sungguh-sungguh ni, pahala dia ni mampu melebihi orang-orang soleh sebelum dia. Kita kan selalu doa kan, selalu baca Fatihah dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa diberikan nikmat kepada mereka? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang telah diberikan nikmatnya ada 4. An-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang betul-betul teguh iman dia. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, orang-orang yang saleh. Dan kita mahu berada di antara 4-4 ni. Nak kata minan nabiyyin, kita bukan nabi, tak dapat kita wahyu, risalah tak ada. Nak kata kita ni siddiqin, nak samakan kita dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, mustahil. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, kita juga bukan mati syahid lagi. Was-salihin, inilah kategori keempat ni lah kita harapkan kita ni. Was-salihin, orang-orang telah diberikan nikmat, dia kata Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang saleh. Kalau kita tengok balik konteks diri kita ni, inilah kita yang kita harapkan. Nak kita ni jadi orang-orang saleh ni. Jadi orang soleh macam mana? Dengan datangnya Ramadan, dia bersungguh-sungguh dengan Ramadan. Dan apabila datang Ramadan, ini adalah titik pengharapan kita nak jadi orang saleh. Apabila datangnya Ramadan, kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidat syayatin wa maratul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minhu bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minhuma bab
Wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi ataqa minan nar wa dhalika kulla lailatin. Apabila datangnya Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, kata Nabi, malam ni, idza kana awwalul lailatin min Ramadan, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, suffidat syayatin wa maradatul jin, diikat syaitan dan jin ini. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa nada munadin kulla laila, akan ada satu suara daripada langit, malaikat akan menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, wahai orang-orang yang nak jadi orang baik, wahai orang-orang yang nak solat, yang nak puasa, yang nak tadarus, nak perbaiki amalan, aqbil, datanglah, sahutlah Ramadan ni. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang masih nak buat jahat, wahai orang yang masih nak dalam maksiat yang sama, dosa yang sama, aqsir, kata malaikat, berhenti-berhentilah, bobollah, cukuplah sampainya Ramadan ni. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla laila. Dan Allah itu kerana apa? Bebaskan hamba-hamba dia daripada neraka pada bulan ini. Wa dzalika kulla laila. Dan benda ini berlaku setiap malam, kata malaikat. Yang kedua, hadis ini juga memberikan kita faedah yang kedua, iaitu berjaga-jaga daripada menjadi mereka yang blacklisted dalam bulan Ramadan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda naik mimbar, makruf dah ceritanya, diketahui, Nabi cakap amin, amin, amin. Duk naik tangga mimbar tu cakap amin, amin, amin. Sahabat kat bawah tengok, pelik sahabat, kenapa Rasulullah kata amin, amin, amin? Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kata amin, amin, amin 3 kali? Nabi terangkan, raghima anfu rajulin dzukirat indah falam yusalli alaihi, celaka seseorang apabila disebut namaku tapi dia tak selawat dekat aku. Aku kata amin, celaka dekat orang tu. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lah. Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan tapi Ramadan itu berlalu, dia tidak diampunkan. Nabi amin, celakakan orang tu. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abwabal kibar au haduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Celaka seseorang yang sempat hidup bersama-sama dengan mak bapak dia ketika mereka dah tua, tapi mereka ini tidak berjaya masuk syurga, tak bakti pada mak ayah dia. Celaka orang ni. Maka Nabi SAW aminkan ketiga doa Jibril ini, maka celaka tiga golongan ni. Golongan yang tengah tu nak highlight tu, celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan tapi dia ini tidak diampunkan. Sebab apa? Ada 3 sebab utama. Sebagai penutup pada pagi ini, ada 3 sebab utama kenapa seseorang melalui Ramadan tapi tak diampunkan. Rasa bateri habis ni. Ada 3 sebab utama kenapa seorang itu melalui Ramadan tapi tak ampunkan. Bateri habis tu kan. Sebagai penutup dia, yang pertama ialah seorang tu tak diampunkan. Yang pertama ialah sebab tak jaga ibadah dan akhlak dia.
Kerana kata Nabi SAW, ramai yang puasa tapi hanya tahan lapar dan haus, tanpa jaga mata, lidah, hati daripada dosa. Kata Nabi SAW, Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laysa lahu min qiyami illa as-sah. Kata Nabi, seseorang itu tidak diampunkan dalam bulan Ramadan sebab yang pertama ialah tak jaga ibadah dan akhlak. Akhlak ni penting ni. Kenapa kata Nabi? Man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajah. Siapa yang tidak meninggalkan akhlak buruk dalam Ramadan, duk menipu orang lagi, duk maki orang lagi, duk kata orang lagi, falaysa lillahi hajah fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak berhajat kepada pahala puasa dia tu, kata Nabi. Dia orang itu tidak diampunkan sebab apa? Yang pertama, tak jaga ibadah fardu, tak jaga akhlak. Kadang orang puasa-puasa juga, solatnya tak, puasa-puasa juga, auratnya tak tutup. Akhlak juga, kata Nabi, mulut, mata, lidah, hati, segala apa yang terbit daripada anggota-anggota zahir itu, daripada wujudnya dosa lagi, maka kemungkinan seorang itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah seorang itu tidak diampunkan apabila datangnya Ramadan, apabila dia ini tidak bertaubat dan tidak mencari keampunan. Tak taubat, masih lagi dalam kepompong dosa yang sama, dalam maksiat yang sama, tak cari keampunan tu. Kan kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisab, ini point, wahtisab ni apa? Duk harap betul-betul dia diampunkan. Bagaimana mau diampunkan dosa? Taubat, istighfar. Tapi dia masih bersama lagi dengan dosa-dosa yang sama. Hilang ihtisab tu, hilang dia punya nak diampunkan tu, maka dia tidak diampunkan. Sebab kata Nabi, nak diampunkan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nak diampunkan dosa ini, engkau kena ada keimanan betul-betul dalam Ramadan dan kau betul-betul mengharapkan Ramadan ini mengampunkan. Tapi kau tak nak harap diampunkan, maka kau tidak akan diampunkan. Dan yang ketiga ialah mengabaikan malam Lailatul Qadar. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam 10 terakhir ini, akan diampunkan dosa. Terbalik daripada makna itu apa? Yang tak cari ini, yang tak cari malam 10 akhir ini, tak nak diampunkan dosa dia. Dan penutup pada pagi ini ialah umur berkat itu adalah satu nikmat. Kerana seorang ulama tu kata, jika ditanya kenapa aku dihidupkan lagi, masih lagi bernafas pada hari ini, maka katakanlah, aku hidup pada hari ini, Allah masih kasih aku nyawa pada pagi ini sebab Allah nak kasih peluang untuk taubat dekatnya. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair. Seorang sahabat tanya dekat Nabi, wahai Rasulullah, siapakah sebab baik manusia? Maka Nabi SAW kata apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sesiapa yang Allah panjangkan umur dia, sempat pencen dia, sempat ini, sempat itu, sempat jumpa cucu dia, banyak panjang umur dia. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Baik amalan dia, sempurna amalan dia. Mereka itulah orang-orang terbaik. Tapi hadis ini juga diikat dengan hadis yang lain. Nabi SAW kata apa? Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, tapi sejahat-jahat manusia tu juga apa? Orang yang panjang umur dia tapi buruk amalan dia, tak cantik amalan dia. Jadi yang membezakan seseorang itu ialah baik amalan dia, tak kisah umur dia panjang ataupun pendek. Sebenarnya usianya panjang bukan sekadar kurniaan semata-mata, tetapi mestilah disertai dengan amal soleh,
dan ibadah yang sempurna. Jadi tuan-tuan perempuan yang alhamdulillah main ke masjid pagi ni, maknanya tuan-puan diberikan kekuatan. Punya ramai orang muda luar sana pergi ke gym angkat 20, 30 gram, 30 kilogram berat, angkat berat semua. Tapi tak mampu pergi masjid lagi macam tuan-tuan perempuan. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minit dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Lemah dan kuat ini asal daripada hati. Punya ramai orang sakit kaki, tuan-tuan perempuan sakit kaki, ustaz tak nampak bila baca Quran, ustaz nak drive pun susah. Tapi boleh main masjid, boleh solat sama-sama, boleh dengar kuliah. Tuan-tuan perempuan lagi kuat daripada orang muda luar sana tu. Jadi orang mukmin, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minat dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada, lebih dicintai, lebih suka Allah, lebih suka orang mukmin yang kuat hatinya berbanding orang-orang yang lemah hati dia. Baik. Saya sampai situ dah kot. Ada apa soalan tak? Saya dah lapar ni. Ada soalan tak? Najah ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada, saya tutup. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Boleh makan lagi hari ni? Ada bawah ada makan kan? Ada. Tak puasa lagi. Jadi insya-Allah kita jumpa di bawah lah. Jadi salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.